Selama bertahun-tahun, Parti Islam se-Malaysia PAS membawa naratif bahawa mereka memperjuangkan penyatuan ummah, penyatuan Melayu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kali ini saya ingin mengulas satu perkembangan politik yang saya kira sangat menarik tetapi pada waktu yang sama sangat ironi. Selama bertahun-tahun, Parti Islam se-Malaysia PAS membawa naratif bahawa mereka memperjuangkan penyatuan ummah, penyatuan Melayu Islam, dan kononnya perpecahan politik Melayu adalah punca kelemahan umat Islam di Malaysia ini. Tapi pada hari ini apabila kita melihat perkembangan yang berlaku adalah sesuatu yang agak pelik apabila PAS memutuskan hubungan politik dengan Bersatu. Dalam waktu yang sama, PAS menerima pula parti baharu yang lahir daripada serpihan Bersatu iaitu Parti Wawasan pimpinan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Di sini timbul persoalan yang sangat mudah. Kalau benar matlamatnya ialah penyatuan Melayu Islam, mengapa Parti Melayu Islam yang sedia ada tidak dipersatukan? Mengapa yang berlaku pula ialah pertambahan satu lagi Parti Melayu Islam? Bukankah itu menambahkan lagi perpecahan yang telah pun sedia ada? Dan setiap kali bagi parti lama, senior, berpengalaman seperti PAS membuat keputusan kerjasama politik ataupun tahaluf siasi dan menghentikan kerjasama itu, sudah tentu kita semua tahu bahawa neraca kebenaran keputusan itu ditetapkan oleh mereka. Dalam hal ini, saya suka berkongsi tulisan sahabat saya, Dr. Sahul Hamid, apabila beliau menulis, beliau berkata, demi penyatuan ummah kita peluk Bersatu, peluk UMNO. Ini kata beliau. Demi penyatuan ummah kita tolak UMNO, peluk Bersatu. Demi penyatuan ummah kita tolak Bersatu, peluk pula UMNO. Demi penyatuan ummah kita boleh peluk dan tolak sesiapa sahaja yang kita mahu. Semuanya demi ummah. Tetapi siapakah ummah itu? Ikut suka kita lah. Selain kita, semuanya sampah. Keras dan tajam pandangan Dr. Sahul itu. Tapi itulah pandangan dan hakikat yang datang daripada beliau. Saya melihat isu ini dari sudut yang lebih besar, sahabat-sahabat. Politik bukan sekadar soal slogan, politik ialah soal konsistensi. Kalau kita mengkritik pihak lain kerana memecahkan undi Melayu Islam, maka kita juga perlu konsisten apabila tindakan kita sendiri menghasilkan kesan yang sama. Kita tidak boleh mengatakan bila orang lain tubuh parti baru itu memecahkan Melayu. Tapi bila rakan sendiri tubuh parti baru, itu strategi politik pula kata kita. Hakikatnya, saya percaya bahawa rakyat semakin matang dalam membaca situasi dan menilai semua itu. Mereka melihat tindakan bukan sekadar slogan. Dan apa yang lebih membahayakan, sentimen agama dan bangsa digunakan, dimanipulasi bagi hanya satu sahaja, mendapat sokongan politik kepartian. Apa yang lebih menarik ialah PAS selama ini sering mengkritik parti-parti lain kerana terlalu mementingkan kuasa dan jawatan. Itu selalu mereka omongkan. Tapi apabila berlaku konflik sesama sendiri dalam blok pembangkang itu, akhirnya yang lahir ialah satu lagi parti. Maka sesiapa pun berhak bertanya, masalah sebenar politik Melayu hari ini kerana masalah daripada luar, external factor ke? Atau kerana pemimpin Melayu sendiri gagal mencari kesepakatan sesama mereka? Dan kenapa kita punya hak untuk bertanya? Kerana yang digunakan itu adalah unsur sentimen agama dan bangsa, yang mana ia adalah agama dan bangsa kita juga. Saya bukan mengatakan bahawa parti baharu tidak boleh ditubuhkan. Itu hak demokratik. Semua orang boleh untuk membina dan menubuhkan parti politik mereka sendiri. Tapi janganlah dalam masa yang sama menjual naratif penyatuan ummah, sedangkan tindakan politik menghasilkan kesan yang bertentangan. Kerana rakyat boleh dan berhak melihat dan menegur percanggahan itu. Kerana slogan Melayu Islam itu dijaja atas pentas politik kepartian. Sekiranya nama Islam, nama Melayu itu tak digunakan, saya yakin insya-Allah saya dan mana-mana pihak mungkin tidak mahu pun ulas ataupun kritik isu ini. Akhir sekali sahabat-sahabat, saya ingin mengingatkan kita semua satu perkara. Cabaran terbesar orang Melayu dan umat Islam hari ini bukan kekurangan parti politik. Kita sudah ada terlalu banyak parti politik, yang kurang ialah kemampuan untuk bekerja sama bagi kebaikan lebih besar untuk agama, bangsa serta negara kita ini. Yang kurang pada pemain politik Melayu Islam ialah budaya berunding.
Bukan sahaja budaya berunding itu kita ada kekurangan yang besar, tetapi berunding dengan niat dan kemahuan yang jujur dan ikhlas. Yang kita kurang juga ialah kesediaan menerima perbezaan. Yang kita kurang juga ialah kematangan politik. Kalau setiap krisis berakhir dengan parti baru, setiap konflik berakhir dengan perpecahan baru, dan setiap perbezaan berakhir dengan penubuhan organisasi baru, maka jangan salahkan orang lain apabila politik Melayu Islam itu terus berpecah-pecah. Kerana hakikatnya kita sendiri yang menambah jumlah pecahan dan perpecahan itu. Penyatuan bukan diukur dengan slogan sahabat-sahabat. Penyatuan diukur dengan kemampuan mengekalkan kesatuan ketika berdepan dengan perbezaan. Dan situasi politik yang berlaku baru-baru ini hanya menimbulkan satu persoalan besar. Adakah kita benar-benar sedang menyatukan Melayu Islam? Atau sebenarnya kita hanya sedang menambah satu lagi lapisan perpecahan dalam politik Melayu Islam di Malaysia? Itulah persoalan yang wajar dijawab secara jujur oleh semua kumpulan-kumpulan elit politik kepada rakyat Malaysia. Terima kasih.